ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم. Contoh, dia bukan sampai ومن حيث خرجت فول, sampai nampak gigi kapur. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم. في ناس يعملوا انضمام الشفتين إلى تحت. Ada orang dia muncung ke bawah. وفي بعض الناس, dan ada pula orang yang dia buat munculkan mulut dia tak muncung, tak nampak muncung tapi bunyi macam muncung. وفي بعض الناس يعملوا انضمام لا يعملوا انضمام الشفتين مجرد يطلع صوت كأنه فيها انضمام. There's the people, they are not circle their mouth, but they can providing the sound of dhamma. How it's happened? Because we can control our organs. Sebab kita boleh control kita punya anggota-anggota dalam mulut. كيف؟ هكذا. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم. Dah nampak macam dhammah, dah dengar pun macam dhammah. Tetapi ianya tidak sempurna. استمعنا كأنها فعلا ضمة. فعلا ضمة. When we heard that recitation, it's really ضمة. لكن هناك في باب ناقص في إتمام الحركات. kurang untuk sempurnakan harakat. La yajuz. Tak boleh. Jadi kena betul-betul bagi. Macam Ustazah baca tadi tu cantik. Kan? Tapi kena, orang kata kena ketap mulut betul-betul tu. Bukanlah ketap sampai keriput bibir mulut kan. Bagi kesempurnaan dia. Kaif? Sa'u'id hadhil ayah. Saya akan ulang ayat yang saya sebut tadi tu. Perkataan alaikum hujjatun. لئلا يكون للناس عليكم حجة. Bunyi hujjatun. Satu muncung. Satu lagi suara tu sampai ke bahagian pangkal hidung. Suara gunna. Sautul gunna. Fa'lan lazim يصل إلى خيشوم. ليس فقط نعمل انضمام الشفتين. Bukan sekadar kita nak bagi nampak dhammah daripada mulut kan. Lakin fi hunaka huquq al-huruf. Tapi dalam masa yang sama ada hak huruf. Fa'lan lazim nuwaffiha. Dan kita memang kena bagi hak dia. Tak bagi hak dia, dia tuntut dekat kita di yaumil qiyamah. Fa iza ma atayna haq, fa hadha yuhasab amam Allah 'inda yaumil qiyamah. Jadi Allah bersebut, Nabi sampai kat kita, iqra'ul Quran kama anzalallahu lana. Bacalah Al-Quran seperti mana yang diturunkan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam.